kita takut juga bahawa di kalangan orang yang datang ini, yang saya kata tadi, ya, yang tidak melalui saluran yang selalunya lah, yang digunakan oleh refugee, dia mengaku dia refugee, tapi adakah dia benar-benar refugee? Ataupun dia merupakan pelarian yang penjenayah yang lari daripada Myanmar, daripada negara lain, ya, ataupun dia merupakan bakal teroris, ya. Dan mereka nak menggunakan Malaysia sebagai base mereka, ya.